Pada ketika ini, semua orang faham bahawa Selat Hormuz merupakan sumber daya tawar yang penting bagi Iran. Tetapi kuasa sebenar Hormuz bukan sekadar Iran boleh menggunakannya untuk menutup perdagangan minyak dunia. Apa yang penting ialah bagaimana Iran boleh melakukannya. Dan ia berkaitan dengan dinamik tawar-menawar yang kita belum bincangkan sepanjang lebih 4 tahun kita bersama. Ia adalah sesuatu yang menyumbang kepada sebab mengapa konflik di Iran bermula pada asalnya. Dan ia mewakili satu masalah yang mungkin akan kita hadapi tidak lama lagi di sebelah timur, sekiranya kita mahu terheret kembali ke dalam dunia kita yang lebih luas yang sedang berperang. Jadi, untuk pratinjau perjalanan kita hari ini, kita akan mulakan dengan mengkaji sesuatu yang dipanggil kuasa mengemukakan cadangan dan bagaimana negara-negara mencapai satu perjanjian tertentu memandangkan pelbagai alternatif yang ada. Kemudian kita akan beralih kepada mengapa keseimbangan kuasa mengemukakan cadangan boleh menentukan sama ada peperangan berlaku akibat perubahan kuasa ketenteraan. Akhir sekali, kita akan melihat sama ada Taiwan boleh melakukan sesuatu yang Iran tidak dapat lakukan, yang sebaliknya boleh mengurangkan isu tersebut. Tetapi mari kita mulakan dengan masalah tawar-menawar utama. Pada ketika ini, anda faham bahawa kos peperangan menjamin kewujudan pelbagai persetujuan yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak yang berpusat di sekitar hasil yang dijangka daripada pertarungan sama ada di Ukraine atau Iran. Apa yang kita cenderung untuk tidak bincangkan ialah perjanjian mana satu yang akhirnya dipersetujui oleh pihak-pihak tersebut. Dan persoalan itu bukanlah sesuatu yang remeh. Terdapat banyak pilihan dan terdapat implikasi agihan yang besar jika memilih satu berbanding yang lain. Malah, seseorang telah bertanya tentang masalah ini semasa saya membuat permintaan cadangan topik untuk siri baharu saya di Lines on Maps Extra. Jawapan yang baik memerlukan lebih daripada 8 minit yang saya hadkan di sana. Jadi di sinilah kita tanpa meninggalkan sebarang butiran penting. Pendek kata, jika anda boleh menjadi orang yang mencadangkan pembahagian tertentu, maka hidup anda agak baik. Lagipun, jika Rusia dibiarkan dengan pilihan antara garisan hitam ini dan peperangan, garisan hitam itu lebih baik daripada alternatifnya. Tetapi ia jauh lebih baik daripada alternatif untuk Ukraine. Masalahnya ialah, membuat cadangan dalam konteks ini tidak bermaksud secara literal, melukis satu garisan di atas peta dan kemudian menghantarnya kepada pihak lawan anda. Sebaliknya, ia adalah keupayaan untuk mengancam pihak lawan anda dengan kredibel bahawa jika mereka tidak menerima tawaran yang anda cadangkan, maka satu-satunya alternatif bagi mereka ialah memulakan peperangan. Ini adalah cara mudah untuk mencapai matlamat itu. Bayangkan bahawa objek yang dipertaruhkan ialah wilayah di antara dua ibu kota anda. Kemudian, anda boleh mengarahkan tentera anda berundur ke satu garisan tertentu. Itu menjadi tawaran de facto kepada pihak satu lagi. Pihak lawan anda boleh mengambil semua tanah sehingga ke garisan itu. Tetapi sebaik sahaja mereka melangkaui garisan itu, terdapat pasukan pencetus di situ untuk memulakan konflik. Jadi, sama ada garisan itu ditetapkan atau ia adalah peperangan. Ia adalah idea asas yang sama seperti pasukan pencetus secara umumnya. Anda tidak mahu berada dalam situasi di mana pihak lawan boleh masuk ke wilayah yang dipertikaikan dan mengambil kawalan de facto tanpa mencetuskan peperangan yang mahal. Dalam kata lain, mekanisme pencetus melindungi kuasa cadangan sesebuah negara. Sebagai sampingan, inilah sebab mengapa Ukraine sepatutnya agak optimis tentang bagaimana penyelesaian akhir dengan Rusia akan kelihatan. Ukraine mempunyai kawalan ke atas objek yang diidamkan oleh Rusia. Dan walaupun terdapat kekecohan media mengenai siapa yang mengawal tawaran yang beredar di Moskow, akhirnya Ukraine boleh menentukan sendiri pembahagian yang dicadangkan dengan hanya menempatkan askar di sepanjang garisan yang berkaitan. Perjanjian akhir mungkin tidak begitu baik jika dibandingkan dengan keadaan pada Januari 2022. Tetapi ia akan menjadi antara pilihan terbaik Ukraine yang masih cukup untuk meyakinkan Rusia supaya berhenti. Peringatan mesra bahawa saya ada video di saluran kedua yang memperkenalkan teori tawar-menawar krisis jika semua perkara ini nampak asing bagi anda. Ia berasal daripada kursus IRL, Introduction to International Relations saya. Dan sebenarnya, itu mencipta satu masalah besar untuk saya, yang mana penaja video hari ini, Chat LLM oleh Abacus AI, telah membantu saya selesaikan. Lihat, video-video itu tidak mempunyai skrip. Saya boleh menggunakan alat pemprosesan audio untuk mendapatkan transkrip bertulis. Tetapi itu masih meninggalkan saya dengan satu blok teks yang tidak teratur.
bukanlah apa yang saya mahu berikan kepada pelajar sebagai bahan pembelajaran bertulis mereka. Jadi, hanya masukkan sahaja ke dalam LLM dan biarkan ia menyusun ayat-ayat itu menjadi perenggan yang betul. Betul tak? Tunggu dulu. Beberapa model memutuskan untuk menulis semula teks itu sepenuhnya, seolah-olah ia adalah kuliah yang berbeza sama sekali. Itulah yang hebat tentang Chat LLM. Satu langganan memberi anda akses kepada semua perkhidmatan utama yang berasingan. Cloud Opus, Grok, Gemini Pro, ChatGPT, DeepSeek dan banyak lagi. Jadi jika saya tidak suka jawapan daripada satu model, saya boleh terus klik ke model yang seterusnya. Chat LLM juga termasuk penjanaan imej daripada Flux dan Nano Banana, serta penjanaan video daripada Sora dan Kling. Dan dengan pergi ke chatlm.abacus.ai/linsonmaps, anda boleh mendapatkan bulan pertama anda dengan hanya $7 dan kemudian $10 sebulan selepas itu. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Chat LLM daripada Abacus AI kerana menaja video hari ini. Kembali kepada Iran. Perkara tentang Selat Hormuz ialah Iran secara de facto mempunyai kuasa untuk mengemukakan cadangan ke atasnya. Tiada siapa di Tehran perlu meminta kebenaran daripada Washington untuk mula mengenakan tol. Mereka boleh saja mengumumkan bahawa sistem tol kini berkuat kuasa dan semua orang perlu membayar atau berisiko diletupkan. Jelas sekali, itu adalah tindakan yang akan dipertikaikan oleh Amerika Syarikat. Tentera Laut Amerika Syarikat sangat mementingkan kebebasan pelayaran untuk seluruh dunia dan negara-negara yang mengenakan bayaran perlindungan ke atas laluan air semula jadi adalah sesuatu yang sangat tidak boleh diterima. Laluan air buatan? Sudah tentu, buatlah sesuka hati. Tetapi Selat Hormuz adalah anugerah Tuhan dan sebarang tol di situ sebenarnya adalah cukai ke atas perdagangan antarabangsa. Itu pula melanggar satu tiang asas dalam tatanan dunia yang telah dijanjikan oleh pihak bersekutu untuk dipertahankan bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Sekarang, keupayaan Iran untuk secara unilateral cuba mengenakan tol tidak bermakna Iran boleh berjaya dalam helahnya itu. Amerika Syarikat sentiasa boleh menolak cadangan itu dan memulakan serangan pengeboman. Kuasa mencadangkan tidak bermakna anda boleh menentukan pembahagian muktamad antara pihak-pihak. Ia hanya bermakna anda boleh cuba melaksanakan satu sistem tanpa kerjasama langsung pihak lain. Begitu juga, situasi Hormuz tidak bermaksud Iran mempunyai kawalan penuh ke atas semua kuasa mencadangkan. Sebagai contoh, Amerika Syarikat mengawal sistem ekonomi dunia dan oleh itu, Washington boleh menentukan bahagian mana yang boleh disertai oleh Iran. Tetapi bahagian kuasa mencadangkan yang datang dari Hormuz bermakna Iran mempunyai kawalan yang lebih baik ke atas di mana penyelesaian akan berlaku dalam julat perundingan. Akibatnya, ini bermakna Iran akan menerima bahagian yang lebih menguntungkan daripada apa yang diperebutkan dalam mana-mana penyelesaian yang dirundingkan. Jika kita lihat secara keseluruhan, setakat ini nampaknya mempunyai kuasa mencadangkan hanya membawa kelebihan. Dan sememangnya, di antara pelbagai cara yang tidak terhingga untuk mereka bentuk rundingan, telah terbukti secara matematik bahawa tiada cara yang lebih baik untuk anda berunding selain anda menjadi pencadang unilateral. Alternatif hanya akan menyerahkan kuasa tawar-menawar kepada lawan anda tanpa sebarang manfaat sebenar kepada anda. Sebenarnya, kertas kerja itu ditulis semasa saya di sekolah siswaza, dengan penulis pertama merupakan salah seorang penasihat disertasi saya dan penulis kedua merupakan salah seorang rakan sezaman saya di Rochester. Apapun, penemuan Fay dan Kenkel mengehadkan skop persoalan kepada satu set rundingan dalam satu tempoh masa, tanpa sebarang jangkaan perubahan dalam keseimbangan kuasa dari semasa ke semasa. Malangnya, sesuatu yang pelik berlaku apabila kuasa berubah antara sekarang dan masa depan. Contohnya kerana Iran mungkin membangunkan senjata nuklear. Biar saya jelaskan masalah ini dalam kes yang paling ekstrim, di mana Iran mempunyai semua kuasa untuk membuat cadangan. Kemudian, pada masa depan, apabila keseimbangan kuasa kelihatan seperti ini, Iran akan membahagikan apa yang dirundingkan itu untuk memastikan Amerika Syarikat hanya cukup rela untuk menerima. Kembali ke masa sekarang, Amerika Syarikat boleh mendapatkan sehingga di sini tolak kosnya dengan berjuang untuk menghalang perubahan kuasa itu. Itu adalah situasi yang jauh lebih sukar untuk memastikan keamanan berbanding apabila, katakanlah, Amerika Syarikat mengawal semua kuasa cadangan pada masa depan dan oleh itu boleh memaksa penyelesaian kemudian sehingga ke sini.
Jadi, walaupun Iran membuat konsesi yang sangat murah hati pada masa sekarang, jauh melebihi apa yang Amerika Syarikat boleh harapkan jika kuasa kekal statik, ia mungkin masih tidak mencukupi untuk Amerika Syarikat menanggung akibat jangka panjang daripada perubahan kuasa itu. Setelah anda menyelesaikan semua komplikasi, logik asasnya sebenarnya mudah di sini. Kuasa cadangan yang terhasil daripada Hormuz bermakna Iran pasti akan mendapat perjanjian yang menguntungkan dirinya sendiri dalam jangka masa panjang. Tetapi itu bermakna Amerika Syarikat akan menerima perjanjian yang kurang menarik dalam jangka masa panjang, yang menyebabkan Washington tidak mahu bertolak ansur dengan perubahan kuasa Iran. Dan itulah, sebahagiannya, mungkin bagaimana kita terjebak dalam konflik semasa sejak awal. Pentadbiran Trump yang secara umumnya cepat memilih tindakan ketenteraan selagi ia tidak melibatkan tentera di darat, lebih suka berperang daripada membiarkan Amerika Syarikat berdepan dengan akibat jangka panjang Iran yang memiliki senjata nuklear. Sekarang, kita boleh berhenti di sini. Kita telah belajar sesuatu yang menarik tentang kuasa cadangan dan kita juga melihat implikasi peringkat kedua yang kurang jelas apabila terdapat perubahan kuasa ketenteraan. Tetapi kita masih hidup dalam dunia yang sedang berperang dan terdapat rundingan paksaan lain yang sedang berlangsung. Jadi mari kita bawa logik ini satu langkah ke hadapan dan pergi lebih jauh ke timur untuk membincangkan mengapa prinsip yang sama ini nampaknya menyebabkan masalah besar dengan Taiwan. Tetapi mungkin ada sedikit lebih banyak harapan di sana. Kuasa membuat cadangan dalam hubungan rentas selat di sini lebih jelas. Beijing mengambil berat tentang meminimumkan kedaulatan Taiwan. Dan untuk sebahagian besarnya, Taiwan dapat menentukan bagaimana perkara itu berjalan selagi tidak berlaku pencerobohan oleh PLAN. Jika Taipei mahu mengisytiharkan dirinya sebagai ibu negara, sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat sepenuhnya, ia boleh berbuat demikian. Jika ia mahu sebaliknya mengambil mana-mana kedudukan dalam spektrum dasar satu China, ia juga boleh berbuat demikian. Sementara itu, keupayaan Beijing untuk menentukan pilihan itu tanpa peperangan adalah sangat minimum. Xi boleh menggunakan pengaruhnya untuk memaksa Taiwan memakai pakaian seragam ala China dalam pertandingan antarabangsa. Atau beliau boleh menentukan perkataan China yang tepat digunakan untuk menterjemah China dalam Chinese Taipei. Dan ya, itu memang pernah berlaku. Atau beliau boleh menghalang Presiden Taiwan daripada terbang melalui negara pihak ketiga atau pihak kedua. Malah, sama ada kita patut menggambarkan mereka sebagai negara pihak kedua atau pihak ketiga juga termasuk dalam kategori ini. Namun pada akhirnya, ini hanyalah sandiwara politik. Taipei dapat mengemukakan cadangan tentang perkara yang pada akhirnya paling penting. Masalah utama dalam hubungan rentas selat sekarang ialah jangkaan perubahan dalam keseimbangan kuasa. Tanah besar sedang menghadapi krisis demografi. Anda perlukan ramai tenaga kerja untuk menyerang pulau itu dan anda tahu selebihnya. Dan itu terus membawa kita kepada masalah yang sama seperti sebelum ini. Dan mungkin lebih teruk kerana kuasa tawar-menawar sangat memihak kepada Taiwan. Muncul ketakutan bahawa Perang Dunia Ketiga akan menjadi kenyataan. Namun, terdapat perbezaan ketara antara struktur kerajaan di Iran berbanding Taiwan. Sistem demokrasi cenderung lebih baik dalam mengekalkan status quo, terutamanya sistem presidensial yang memerlukan undang-undang diluluskan melalui beberapa titik veto. Cuba fikirkan bagaimana ramai orang di Amerika Syarikat berasa kecewa dengan betapa sukarnya untuk meluluskan undian melalui Dewan Perwakilan dan Senat, ditambah pula dengan perlu mendapatkan tanda tangan Presiden. Taiwan agak berbeza kerana ia hanya mempunyai badan perundangan satu dewan. Oh, itu adalah cara sains politik yang canggih untuk mengatakan bahawa ia mempunyai Dewan Perwakilan tetapi tidak mempunyai Senat. Atau mungkin ia adalah Senat tetapi tidak mempunyai Dewan Perwakilan. Apapun, Taiwan masih mempunyai dua halangan utama sebaik sahaja Presiden dimasukkan semula dalam perkiraan. Selain itu, ada keupayaan untuk meluluskan pindaan perlembagaan yang memerlukan lebih banyak halangan untuk dilalui sebelum boleh dibatalkan. Jadi, jika Taiwan bimbang bahawa tanah besar mungkin menyerang kerana apa yang dirancang oleh pulau itu pada masa hadapan, maka kerajaan boleh mula meluluskan undang-undang untuk mengehadkan keupayaannya sendiri dalam mengubah status quo pada masa hadapan. Sudah tentu, komitmen yang boleh dipercayai oleh Taiwan ada hadnya. Jika 10 tahun dari sekarang, Badan Perundangan dan Cabang Eksekutif bersetuju bahawa sudah tiba masanya untuk Taiwan merdeka, tidak banyak yang boleh dilakukan oleh kerajaan hari ini untuk mengehadkan perkara itu. Di luar kerangka undang-undang, seorang presiden yang berhaluan sendiri juga boleh mula bertindak lebih seperti seorang presiden berdaulat, menggambarkan Taiwan sebagai sebuah negara merdeka dalam ucapan awam.
Ini mungkin berbeza daripada undang-undang yang berkuat kuasa, tetapi Beijing mengambil berat tentang persepsi sama seperti ia mengambil berat tentang situasi undang-undang. Sekarang, adakah itu akan menghalang pencerobohan dari tanah besar? Tidak jelas. Walaupun Beijing mempunyai semua kuasa membuat cadangan, peralihan kapasiti ketenteraan masih boleh menyebabkan peperangan. Oleh itu, institusi demokrasi bukanlah satu penyelesaian ajaib kepada semua masalah perang pencegahan kita. Tetapi ia lebih baik daripada sistem institusi autokratik, di mana seorang individu boleh menukar pendiriannya dan secara tiba-tiba menggugat semua dasar sedia ada. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Kos peperangan bermakna pelbagai penyelesaian adalah lebih baik daripada berperang, dengan akibat pengagihan yang kritikal untuk pihak-pihak yang terlibat. Kuasa membuat cadangan menentukan siapa yang boleh mengambil kesempatan daripada perbezaan tersebut. Iran mengawal cadangan mengenai dasar Selat Hormuz menimbulkan komplikasi untuk menangani perubahan kuasa dari semasa ke semasa. Dan institusi demokrasi Taiwan mungkin dapat mengurangkan masalah yang sama di sepanjang Selat Taiwan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, topik hari ini sebenarnya berasal daripada soalan yang ditujukan untuk siri baharu saya di Lines on Maps Extra, di mana saya cuba menjawab kebimbangan utama penonton tentang dunia dalam masa 8 minit atau kurang. Lihat keseluruhan senarai main itu di sini. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila tekan suka, kongsi dan langgan. Dan sampai jumpa lagi. Jaga diri.